warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur saya terhadap Allah SWT dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, ya, dengan percaturannya, maka kita dapat berkumpul di dewan ini. Walaupun sesi bersama saya tak panjang, lebih kurang 1 jam sampai 1 jam mungkin, tetapi saya sangat yakin ia akan membantu anak-anak ibu bapa dapat suntikan. Jadi anak-anak jangan berganjak lagi, ya. Tunggu sampai saya habis dulu baru nak bergerak. Ya, okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, program motivasi aliyah pelajar ni dia bukan program baru. Mungkin ada yang baru tahu, tapi dia bukan program baru. Program ini dah dijalankan, program pertama dulu tahun 1995. Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan. Program pertama dulu 1995, ni 2025. Dan dalam dewan ni ada bekas-bekas pelajar saya yang masih kanak-kanak. Kan? Yalah, kalau 1995, kalau yang masuk tu tingkatan 5, bermakna umur dia 17 tahun masa tu. Program dah berjalan 30 tahun. Berapa umur dia sekarang? 47 tahun. 47 tahun. Kan? Bila 47 tahun dah berkahwin, dah ada anak. Anak ni pun umur dah belasan tahun. Malah ada anak yang dah pergi kat universiti dah pun. Kan? Itulah lamanya motivasi alihan pelajar. Kan? Dan kita pun banyak buat perubahan. Sepanjang 30 tahun, takkan kita 30 tahun dulu dengan sekarang sama? Tak ada. Sebab cabaran yang dihadapi oleh anak-anak kita tak sama. Cabaran mereka sekarang ni dah berbeza. Dulu anak-anak kita ada UPSR, ada PMR. Sekarang anak kita ada SPM, dia satu. Kan? Dia tak ada exam. Kan? Anak-anak kita dulu tak terdedah kepada teknologi seperti mana anak-anak hari ini. Anak-anak hari ini, ya, ada dengan AI-nya, ada dengan ChatGPT-nya, ada dengan Gemini-nya, ada dengan nano banana-nya, macam-macam lah. Vio-nya, kan. Jadi benda-benda macam ni, ya,